Kita dah sampai ke lokasi Cipaku untuk tarik artis kita yang pertama. Nama dia Daffy. Sebelum tu aku nak korang tengok apa tu. Untuk pengetahuan korang, Iqbal Production bayar jentera-jentera ni untuk ada di sini hanya untuk shot korang di rumah sana. Okey. Daffy, 20 minit sudah berlalu. Cepat tak? Okey, awak bersama saya dulu. Sherry, awak akan ditinggalkan seorang diri. Baik, Sherry. Daffy Gulat. Good luck to you too. Baiknya timur. Okey. Daffy, good luck. Sherry lagi good luck. You guys gonna need it. Depan sikit. Up. Okey, di mana? Kita ke depan sikit dululah. Okay. Awak nampak apa tu? Awak nampak apa tu? Of course tak. Of course tak. Sebentar lagi awak akan nampak apa tu. Kita ke depan dalam 5 langkah. 3, 4, 5. Langkah kecil tu Daffy. Langkah lelaki besar lagi. Okay, mata tak nampak Okey, sudah. Okey, kita dah sampai ke lokasi awak. Okey, sebelum saya bawa awak turun ke lokasi awak, saya nak tanya apa awak bawa? Saya bawa duit, saya bawa handphone. Lagi? Saya bawa diri. Berapa banyak duit awak bawa? Tak ingat lah. Dalam berapa? Mari kita tengok. ₹1 juta lebih rupiah. Oh, banyaknya. Lagi, handphone? Handphone ada ni. Sila keluarkan. Masuk dalam ni. Apa lagi? Sekejap, ada tempat tak tahu. Okey, tak perlu. Saya akan jaga barang awak sebaik mungkin. Awak percaya saya, betul tak? Okey. Benda lain? Itu je. Itu je. Tak ada? Betul? Kalau menipu akan ada spot check? Tak ada. Ni tisu. Okey, tisu apa? Oh, tisu. Tak apa, saya bagi awak tisu untuk pegang. Alright. Daffy Ismail Sabri. Yo. Mari kita berjalan. Boleh laju, tak apa, selamat. Awak jangan risau. Okey, Daffy. Yo. Setelah berjalan ni awak rasa awak kat mana? Saya rasa saya kat kawasan yang tak apa nak bandar sangat. Okey. Sebab dia punya jalan macam agak bertanah-tanah sikit, I can feel. Aha. Lagi? Tapi kawasan ni agak lapang juga sebenarnya, tak banyak pokok. Oh, pasti. Sebab saya tak rasa pokok. Awak tak rasa pokok? Awak nak saya bagi awak rasa pokok tu? Jangan pokok sangat. Okey, jom. Daffy laju tak apa. Come on, Daffy. Baik punya. Saya rasa saya tempat-tempat yang berkaitan dengan binatang. Kuda ke tempat kan? Confident. Confident? Confident kuda? Tak adalah. Saya janji awak kuda yang paling besar pernah lihat. Sebab dia punya tempat pijak tau. Okey. Okey. Oh, itu bukan sebelah saya, itu mulut awak. Dan kita takkan potong apa yang awak cakap. Okeylah, pupuk imej. Okey. So macam mana? Rasa boleh buat ke tak? Boleh, insyaAllah. Apa strategi? Saya just be confident dengan saya rasa saya kena bijak lah. Bijak Okey Daffy. Lagi dalam 50 meter kita akan sampai ke destinasi. Berdebar bro, berdebar bro. Jom. Tak adalah, takkanlah saya nak torture awak. Mana lah tahu, kau bukan betul kan? Aku bukan betul Okey. Kita lalu sini lah. Sebab awak nak rasa pokok sikit kan? Lalu depan. Ada rasa pokok? Ada pokok. Ada pokok. Okey. Rasa Sherry boleh buat tak? Dah. Oh, terus. Jom. Ada pokok tak sekarang? Ada. Oh. Okey. Meh, tangan awak. Okey, Daffy, be careful. There's a step. Okey. Be careful. Come. Step lagi. Dah habis dah step. Okey, depan lagi. Okey, ke sini. Okey, awak kena langkah Langkah dan berjaga-jaga. Pokok Sabar. Okey, slowly step down. Tiada leg. Kesian isteri saya kalau salah jalan ni. Oh, ada isteri ke? Bakal lah. Bakal. Okey. Sekarang kita naikkan awak ke atas sikit. Sikit je, tak jauh. Sikit je sini. Laju. Patutnya kita dari atas. Laju. Okey, pusing. Okey, kita tarik awak ke bawah. Nampak benda ni tak boleh nak sap. Tak apa. Kita di sana terus. Kalau tak, aku nak sap. Okey, jom. Sap. Are we in industrial area? Industrial area, tekan awak. Lagi? Tahu yang tahu banyak tanah ni. Okey. Okey Daffy. Jom ke depan.
Your safety will be our main concern, so you will have to listen to us, and especially Charlie 1. Clear? Charlie 1. Clear? Because your safety is our concern. Betul? Okay. Okay, ke depan. Ke depan. Dalam 10 langkah lagi. 10 langkah lagi. Okay. Dafi, slow down. Ni bahaya. Okay, lagi satu step kiri, satu step kanan. Buka sikit kaki kanan awak. Okay. Dafi, you have to trust me, okay? Okay. I'm taking care of your safety. You really have to trust me. Apa saya cakap awak kena dengar. Okay. Okay. Duduk sikit, cangkung. Cangkung. Okay. Pegang benda ni. Bawah sikit. Okay. Kaki awak tolong menunjuk ke depan untuk keselamatan awak. Ni. Ya, tolong benda ni ada bambu ya. Okay, kiri kanan. Itu duduk. Ya, duduk je, tak apa. Oh, semua. Tak apa. Jaga clip mic. Okay, awak ready? Ni jangan pegang atas sangat, bahaya. 1, 2, 3. Okay. Dafi Ismail Sabri, awak sudah sampai ke lokasi. Minta lah. Jangan buka mata. Okay. Dafi, plain and simple. Awak kena dengar instruction saya, faham? Masa akan bermula bila awak dengar bunyi horn. Bila awak dengar bunyi horn, awak boleh buka penutup mata dan masa akan bermula. Journey awak 1,5 jam akan diambil kira. Rule pertama, saya akan explain. Sentiasa jaga Charlie 1. Charlie 1 adalah tanggungjawab dan responsibility awak. Faham? Kedua, memang orang tahu awak shooting sebab nampak kamera. Tapi kalau orang nampak awak shooting, awak kena ignore. Kalau orang tanya awak shooting ke tak, awak kena buat bodoh dan cakap tak. Dan juga awak tak boleh mengaku diri awak adalah seorang selebriti. Faham? Yang ketiga, point of proof apa-apa yang awak dapat since awak tak ada duit sekarang. Kalau awak nak naik bas ke, nak naik intra-kota ke, apa sahaja, awak kena... Point of proof nombor 3. Nombor 3, kalau awak jumpa apa-apa sahaja, awak kena tunjuk kepada lensa kamera sebagai bahan bukti. Faham? Faham? Keempat, awak tak boleh menipu, awak tak boleh mencuri, awak tak boleh pinjam duit, awak tak boleh pakai telefon ataupun sebarang GPS. Cok, boleh pinjam duit? Tak boleh pinjam duit. Dia berdua orang ramai? Tak boleh pinjam duit. Pinjam harus dibayar balik. Jadi tak boleh pinjam. Mengemis boleh lah? Okey. Awak minta duit, awak bekerja secara halal, boleh. Okey. So, dan benda-benda tak senonoh tak boleh buat. Faham? Nombor 5, apa-apa bahan bukti yang awak ada, awak kena tunjuk ke lensa kamera. Tu dah cakap Dah. Lupa mana ni. Terus ke Malaysian Sebelum tu ada tak? Malaysian. Serius? Okey, yang seterusnya, tajam Dafi. Seterusnya, kalau awak terserempak dengan sesiapa orang Malaysia ataupun orang tu ditentukan Malaysian daripada kita punya Charlie, awak kena cakap sorry, saya tak boleh minta bantuan awak. Faham? Akan diberi strike kepada awak kalau awak buat salah. Setiap kesalahan awak akan diambil kira oleh strike. And strike akan menambah masa, awak akan lebih jauh untuk menang lawan Sherry dan jauh lagi lah keputusan untuk awak dapat 5,000 tu. Faham? Okey, faham. Okey. Good luck. Tolong jangan buka mata atau apa-apa sampai awak dengar bunyi horn. Faham? Faham. Okey, Dafi, good luck. Okey. Bro, Hello. welcome to Sesat. Thank you. Good luck. Alright. Oh, kita tinggal Dafi Ismail Sabri di Cipaku, tempat construction, tanah runtuh. Dia akan sesat. Pada mulanya saya confident ke arah Cihamplas. Saya tak pasti. Kita tengok dia boleh buat ke tak dalam sesat ini.